Perfume ada tarikh luput tak? Ada expiry date ke? Adakah perfume akan rosak? Jawapannya, sepatutnya tidak. Kenapa dia masih ada expiry date dekat botol adalah sebagai panduan untuk pengguna dan juga untuk penjual untuk tengok sampai bila botol tu boleh dijual dekat retail store. Tapi kalau you jaga perfume you dengan baik, 20 tahun pun dia sepatutnya masih lagi okey boleh dipakai. Tanda-tanda yang menunjukkan perfume you dah rosak adalah contohnya kalau dalam botol tu ada kulat, nampak macam benda yang tak sepatutnya ada dalam botol perfume tu, maksudnya perfume tu dah rosak. Tapi you kena ingat, musuh utama perfume ada 3, iaitu suhu, UV dan juga oksigen. Dari masa ke semasa, ketiga-tiga ni akan memberikan impact kepada you punya perfume. Tapi kalau you simpan perfume you di tempat yang elok, di tempat yang gelap dan tak terlalu panas sangat, insya-Allah kita boleh simpan jus tu sampailah selagi mana you nak simpan dia. Sebab itulah kita ada juga vintage collection yang dah berpuluh-puluh tahun yang masih lagi disimpan oleh collector and bau dia masih lagi kekal lebih kurang sama. Cuma you kena ingat, beberapa ramuan perfume over time dia akan makin pekat ataupun dia akan sedikit demi sedikit berubah. Contohnya macam vanilla, jus yang ada vanilla, warna dia akan makin lama makin gelap. Tapi selagi bau dia tak rasa pelik, tak macam terlalu masam, terlalu aneh, selagi tu perfume tu masih lagi boleh dipakai. Kalau dapat sesuatu, jangan lupa untuk datang ke Fragrance Festival Malaysia 3.0 di Pavilion Bukit Jalil Exhibition Centre 2 sampai 4 Oktober 2026. See you!